Okey, 1, 2, 3. Oh, padu. Okey guys. Dekat sini ada satu Land Cruiser Toyota Land Cruiser. Dia dah baru modify. Modify padu punya. So customer ni dia nak tukar pakai bateri Nanex. Bateri Nanex ya. Dia pakai 12 volt 50Ah. So kita ada bateri tu dekat sini. Ini bateri Nanex. Terbalik. Okey. Ni 12 volt 50Ah. Nampak? Okey, dia sekarang dia pakai bateri jenis lithium. Tapi dia kurang puas hatilah. Bateri lithium ni bagus. Tapi dia nak lagi power lah. Lagi power. Kita tengok punya CCA berapa. CCA ni penting lagi tinggi lagi bagus ni dia punya CCA 883 Ni bateri jenis lithium lah. Bateri ni bagus, tak ada masalah. Ringan pun ringan. Tapi sebab customer ni dia nak lagi padu punya, dia ambil bateri Nanex lah. Dia nak cuba bateri Nanex. Kita lihat Okey. 1228 CCA. Nampak? 1228 CCA. Lagi padu, voltage tinggi 13.94. Okey, bateri ni sangat ringan dia dengan bateri lithium pun lebih kurang sama ringan lah. Tapi customer ni dia nak tukar ni sebab dia nak lagi yang power punya. Okey, nanti kita buat video bila kita pasang. Okey guys, kita baru siap pasang bateri Nanex Bateri Nanex kena modify sikit sebab dia punya kepala R terbalik. Okey, sekarang owner dia akan cuba start Okey, 1, 2, 3. Oh, padu. Okey, ni adalah kereta Land Cruiser Land Cruiser tahun 80-an, 4.2 liter. 4.2 liter diesel inline diesel. Tak silap saya Land Cruiser BJ60. Ni kereta ni nak masuk show. Dia boleh pergi off-road semua. Jadi siapa yang ada berminat ni boleh PM kita Nanex atau PM kita untuk tanya dengan dealer lah.